Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So alhamdulillah Alhamdulillah Allah izinkan untuk kita jumpa pada malam ni, alhamdulillah. So insyaAllah malam ni kita cuba spend masa lebih kurang 1 jam, 9 hingga 10 ni. Maybe saya dalam 30-40 minit, and then kalau mungkin ada Q&A ke, ataupun untuk anda yang ada dekat sini, kalau ada apa-apa soalan, mungkin ada yang nak bertanya apa semua, boleh just terus type dalam chat box. Nanti mungkin doktor-doktor ataupun coach-coach yang ada dekat sini boleh bantu untuk jawab. Okey, Dr. Rahmah pun ada ni. So Alhamdulillah, boleh Dr. Rahmah boleh bantu untuk jawab dalam chat box lah. Mungkin masa saya present tak sempat nak tengok soalan. You all just tanya je. Okey, so malam ni sebelum saya bermula, saya just nak buat beberapa housekeeping reminder. So pertama sekali saya nak minta kalau anda yang duduk dalam sesi Zoom ni, kalau nak onkan video, saya amat-amat galakkan tak ada masalah. Cuma kalau boleh saya minta berpakaian sopan. Ataupun kalau yang tak nak on video, jaga. Takut kadang-kadang kita tertekan dekat bahagian video atau kamera tu, kadang-kadang tersilap, tak sengaja ter-on. Mungkin masa tu tengah golek-golek atas katil pakai baju kelawar ke. Jadi tolong jagalah sebab pernah berlaku. Berpakaian sopan, dan kalau boleh saya minta soalan-soalan yang nak ditanyakan, tanyakan dalam chat box. Ataupun kalau ada soalan-soalan yang betul burning questions nak tanya, akhir lepas saya present semua nanti boleh onkan mic, nanti boleh tanya insyaAllah sebab saya nak habiskan dulu semua. So insyaAllah malam ni sebenarnya saya mengalu-alukan sangat kalau ada di antara yang hadir pada malam ini, anda yang mendapat jemputan. Kejap saya letak slide sekejap. Okay, Alhamdulillah. Okay, so you all nampak ke slide ni? Okay ke? Okey, doktor. Okay, Alhamdulillah. Okay, terima kasih Jan. Okay, so pertama-tama sekali sebelum saya mula ni, saya just ucap tahniah bagi anda. Mungkin ada yang dekat sini yang dah dapat jemputan ataupun panggilan haji. So kami mewakili Afiat Wellness dan Berhad. Saya mewakili Afiat Wellness dan Berhad. Kami mengucapkan tahniah. Syukur Alhamdulillah. Sebab anda terpilih. Anda terpilih, dan pemilihan ni sebenarnya memang amat istimewa. Jadi mudah-mudahan sesi yang kita duduk pada malam ini untuk belajar akan bagi manfaat. Bagi anda yang memang tak masih belum lagi berpeluang, maknanya menunggu menunggu menunggu, merayu merayu merayu, tolong jangan putus asa. Sebab Allah mendengar, Allah mendengar, dan Allah tahu sebenarnya masa yang terbaik untuk kita. So bagi anda yang para hujaj, para haji, hajah yang dah pergi mungkin last year, last 2 years, last 5 years, 10 years, dan 5-10 tahun lepas, bila kita tengok balik kan, dia terbit rasa rindu tu. Dia rindu yang tak boleh nak cerita. Kadang-kadang tu bila kita rindu, kita dengar lafaz talbiyah pun kita dah rasa macam nak menitis air mata. So, mudah-mudahan apa yang saya share pada malam ni insya-Allah akan menjadi saham akhirat untuk kami semua, dan mudah-mudahan akan memberi manfaat untuk anda semua. Okey, untuk mula pada malam ni, saya just nak tanya satu soalan lah. Ni soalan killer juga ni. Pernah masa masa kursus haji, masa saya nak pergi haji dulu, ustaz yang bagi apa tu sesi tu, dia tanya dia kata kalaulah esok puan-puan, tuan-tuan dipanggil ke tanah suci. Ustaz tu tanya adakah tubuh anda benar-benar bersedia? Adakah minda anda benar-benar dah bersedia? Adakah kita punya emosi kita dah benar-benar bersedia? Sebab untuk pergi ke tanah suci ni, dia melibatkan fizikal, spiritual, emosi,
dan kita punya keseluruhan, kombinasi semua ni. Jadi dia bukannya isu RM1 saja, dia bukannya isu turn dapat turn, bukannya isu visa saja, tapi dia kombinasi semua benda. Jadi kalaulah soalan ni saya tanya pada anda, mungkin ada daripada anda dekat sini yang memang tengah menunggu panggilan. Katakanlah esok, kalau esok anda dipanggil ke Tanah Suci, adakah badan anda benar-benar bersedia? Jadi itulah yang kita nak tengok malam ni adalah dari segi persediaan fizikal. Saya seorang medical doctor, saya bukan ustazah, saya bukannya orang yang dalam bidang agama. So mungkin ada soalan-soalan yang anda nak tanya dalam bidang agama dan sebagainya, boleh tanya pada ustaz masing-masing lah, ustaz-ustazah. So malam ni kita nak bincang tentang kesihatan. Dan biasanya lah bila kita tengok kan, panggilan haji ni, panggilan haji ni, oh siapa yang conteng saya punya slide ni? Ada yang menconteng slide saya ni. Minta co-host tolong padamkan contengan tu boleh tak? Okey. Bila kita tengok, biasanya panggilan haji ni dia akan datang pada mereka yang berusia. Sekarang ni kita tengok ramai kan trend orang-orang yang muda-muda pun dah pergi haji kan. Tetapi kebiasaan dan majoriti kita tengok panggilan haji ni Allah jemput biasanya sampai kepada mereka yang berusia. 50-an, 60-an, sampai pada umur yang gitu. Dan kita tak boleh nak nafilah bila umur yang dah berusia ni, 50-an, 60-an, mungkin ada 70-an ni, yang pergi dengan package apa semua kan. Mereka dah masuk ke dalam fasa di mana ada pelbagai penyakit. Umur dah satu, penyakit dah satu. Jadi bila pergi ke Tanah Suci tu, dia akan bawa semua penyakit-penyakit dia ni. Jadi sebab tu sesi malam ni saya nak anda dengar betul-betul sebab mungkin bukan untuk anda yang dekat dalam sesi Zoom saya ni. Tapi mungkin ada kawan-kawan, saudara mara, sahabat anda yang memang nak pergi haji jadi mungkin boleh sampai-sampaikan ilmu ni. Okey. So, kriteria nak bersedia tu sebenarnya dia ada banyak kriteria. Jadi, malam ni kita nak mulakan dengan kriteria. So, untuk para hujaj, para jemaah haji yang nak pergi bakal-bakal haji ni, bakal-bakal jemaah haji ni, bila dapat panggilan haji tu, first kali kena pergi jumpa doktor masing-masing lah, doktor dekat panel masing-masing kan. So, anda dah tahu mana satu klinik yang memang panel tabung haji kan, yang memang dah tabung haji lantik, yang boleh buat pemeriksaan kesihatan. So, kalau dulu-dulu kan pemeriksaan tak berapa strict sangat. Tapi lately, sejak tahun 2025, tahun 2026, tahun ni lagi strict. Jadi, sebab itulah kita kena pastikan yang tubuh kita betul-betul bersedia. So, kriteria untuk tubuh kita bersedia, kita tengok bentuk badan. Bentuk badan kita tu ke arah mana? Ke arah lebih muatan ke? Ke arah kurang muatan ke? Sebab dua-dua ni dia ada dia punya risiko dia. Especially kalau lebih muatan. Yang kedua, kita boleh tengok lemak versus otot ratio. Mungkin kita boleh timbang dan sebagainya. Fitness level macam mana? Boleh tengok fitness level kita. Tahap energi kita. Cepat letih ke? Selalu mengantuk ke? Kestabilan emosi. Sebab bila duduk dekat tempat ramai orang ni, jemaah haji ni, ramai kan dia bukannya seorang dua. Bila pergi haji ni, dia lebih daripada 3 juta manusia dari seluruh dunia. Jadi macam-macam perangai. Macam-macam. Yang duduk sebilik 4-5 orang pun macam-macam perangai duduk bergaduh dalam bilik tu. Kalau yang dekat masjid, dekat mana, lagilah dengan bergaduh, bertolak apa semua. Jadi kalau emosi tu tak stabil, cepat marah, cepat kecil hati, cepat rasa nak mengamuk, panas baran dan sebagainya, maknanya tubuh belum lagi bersedia. Kena buat sesuatu untuk stabilkan emosi. Kualiti tidur macam mana? Ke penyakit-penyakit semasa kencing panis ke darah tinggi ke penyakit gout dan sebagainya. Dan nak tahu tubuh sedia atau tidak ni tengok kita setakat mana kebergantungan kita kepada ubat-ubatan. Tahniah bagi anda jemaah haji yang nak pergi haji pada tahun ini. Kalau anda seorang yang tak perlu bergantung kepada mana-mana ubat. Alhamdulillah. Sujud syukur Tahniah. Tak perlu makan ubat kencing manis. Tak perlu makan ubat darah tinggi. Tak bergantung dengan ubat gout. Tak bergantung dengan banyak jenis painkiller, ubat usus, ubat dan sebagainya. Kalau anda seorang yang tak bergantung dengan any medication, Alhamdulillah, syukur, tahniah.
Cuma ada beberapa tips tertentu nanti yang saya akan share mungkin detail nanti bila dalam group bila anda start program untuk macam mana nak make sure kita boleh maintain kita punya kesihatan kita dekat sana. Sebab bila dekat sana dalam keadaan stres, dalam keadaan panas, dalam keadaan ramai, dalam keadaan kemungkinan penyakit berjangkit dan sebagainya, kalau dekat Malaysia kita mungkin sihat, tapi dekat sana mungkin dia ada cabaran-cabaran dia yang mungkin we need a lot of preparation juga. So yang tu nanti kita akan pergi pada satu tahap lagi insya-Allah. Belajar Dan yang last kali adalah nak tahu tubuh kita bersedia ataupun tidak, kita tengok keputusan ujian darah kita. Kita punya blood result macam mana? Kita punya urine test macam mana? Ada protein ke tak dalam air kencing? Ada darah ke tak? Kita punya result darah tu kolesterol macam mana? HbA1c macam mana? Semua tu akan memberikan satu jawapan sama ada tubuh anda bersedia atau tidak. Okey? So sesi Zoom pada malam ini adalah untuk, of course, pertama sekali untuk bakal jemaah haji. Maknanya memang special kena dengar ni bakal jemaah haji. Yang kedua, untuk malam ni untuk orang yang ada masalah tekanan darah tinggi, kencing manis, kolesterol, berat badan. Sebab apa yang saya nak bagi kejap lagi ni tentang radang dan sebagainya, bukan hanya untuk bakal jemaah haji, tapi untuk anda yang tak pergi haji pun kena dengar juga ni. Sebab ni ada ilmu dekat sini ni. Juga untuk anda yang memang ada masalah sejarah lampau mungkin sekarang ni anda sebagai bakal jemaah haji ni tak ada sakit apa-apa. Tapi mungkin previously, sebelum ni pernah ada masalah sakit lutut, pernah ada masalah sejarah sakit jantung ke, asma ke, ataupun cepat letih ke, kena dengar juga. Sebab mungkin itu ada kesan sejarah radang yang lampau kena dengar. Sesi Zoom pada malam ni juga untuk pasangan yang akan mengiringi ibu bapa ataupun dia punya keluarga dia. Mungkin iring atuk nenek ke, iring mak ayah ke. Jadi, dia punya pasangan yang nak iring tu kena dengar juga. Sebab ni akan bagi ilmu pada anda juga. Walaupun anda sihat. Okey. Dan Zoom malam ni juga khusus untuk mutawif. Mutawif, untuk pengurus jemaah, untuk petugas-petugas. So ni penting juga ni. Sebab kita nak bertugas, kita sebagai mutawif ataupun petugas kesihatan, kita dulu yang nak kena sihat. Kita dulu nak kena sihat. Saya pernah ada satu pengalaman sebelum ni. So pengalaman sahabat lah. So dia cerita, dia pergi haji. Dia pergi haji. So, yang bawa dia tu, petugas tu, mutawif tu, kena gout dekat sana. So, jemaah ni pula yang kena usung, bawa, pimpin petugas tu. Terbalik pula. So, petugas yang kena sihat dulu, yang tu yang penting. Jadi, sesi Zoom pada malam ni untuk petugas ataupun mutawif ataupun pengurus jemaah tu juga. Dan of course lah untuk semua yang nak optimizekan dia punya kesihatan, prepare untuk terima panggilan haji. Kalau tak tahun ni, mungkin tahun depan dan tahun seterusnya. So, buat early preparation. Dan kenapa topik ni amat penting, kenapa amat kritikal topik ni? Sebab ramai jemaah jatuh sakit masa haji. Ramai Dan dia bukan isu umur saja, tapi isu kesihatan dalaman. Yang kadang-kadang kita tak nampak dari luar. Sebelum pergi, kita tak nampak sebenarnya. Kalau kita tak betul-betul check, kita tak betul-betul cakna, kita tak nampak. That's why penting sangat untuk kita betul-betul tahu kita punya kesihatan dalaman kita supaya bila dekat sana nanti tak timbul masalah. Dan topik ni juga penting sebab radang kronik radang ataupun radang yang senyap-senyap duduk membiak dalam badan tu, itulah sebenarnya punca utama kenapa badan kita sakit dekat sana nanti. Antara punca utamalah, banyak punca lain. Tapi inflammation adalah salah satu daripada punca dia. Okey, dan yang penting sebenarnya adalah ramai daripada bakal jemaah haji ni, pemeriksaan kesihatan tu belum betul-betul lepas lagi. Alhamdulillah, bagi yang dah lepas, Alhamdulillah. Tapi sebab tahun ni kan Arab Saudi dia dah perketatkan. So, banyak benda-benda garis panduan baru diperketatkan, kena ada certificate of health dan sebagainya. Jadi, inilah sebenarnya yang penting untuk bakal jemaah haji dengar pada malam ni supaya terus dapat bertindak.
Dia bukannya dengar saja, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, Bukan, bukan. Malam ni dia kena dengar dan terus bertindak. Supaya insya-Allah ada perubahan yang kita boleh dapat dalam masa beberapa minggu ni. Sebab saya rasa penerbangan pertama pun dalam bulan 4 kan, dalam bulan 4 kalau tak silap saya akhir bulan 4. Jadi ada masa lebih kurang 1-2 bulan ni yang insya-Allah sesuai sangat untuk kita cuba baiki segala masalah kesihatan kita. Dan saya tak explain detail lah tentang istitaah, tentang kemampuan, dia punya syarat-syarat dan sebagainya. Sebab yang ni mungkin anda, jemaah haji mungkin boleh jumpa dengan doktor masing-masing, panel masing-masing dan boleh discuss, okay, dari segi detail lah, apa pemeriksaan kesihatan yang detail lah dan sebagainya. Tapi inilah kemampuan yang paling penting adalah boleh beribadat dengan sendiri dekat sana, nak tawaf, nak sa'i dan sebagainya tanpa perlu bergantung kepada orang lain. Jadi ni yang penting sekali. Okay? So, banyak saya rasa kita dah aware dengan benda ni. Saya tak explain dengan detail dekat sini sebab saya nak terangkan tentang macam mana kita nak kenal pasti badan kita. Sebab yang ni anda boleh refer masa kursus-kursus haji, boleh refer pada ustaz masing-masing, doktor pakar masing-masing untuk dapat pemeriksaan yang detail. Saya cuma letak sini untuk highlight supaya you all cakna. Okay. 5 perkara. Ni ada 5 benda yang saya akan highlight pada malam ni insya-Allah. Okey, yang pertama adalah cabaran kesihatan semasa haji. Apa cabaran-cabaran kesihatan? Saya bukannya nak berlaku negatif, jangan salah faham bukannya saya nak negatif. Tetapi saya just nak anticipate supaya kita bersedia. Bila kita tahu ilmu ni, kita akan prepare. Jadi dekat sana tak adalah kelam kabut, terkocoh-kocoh, tak bawa tu, tak bawa ni. Kenapa tak tahu ni, tak tahu ni. Jadi sebab tu saya letakkan isu ni 5 perkara dekat sini supaya kita prepare. Okay? So, yang kedua kita nak faham radang. So, cabaran kesihatan ni apa? Yang kedua kita nak faham radang ni. Sebab radang ni, dia adalah asas ataupun punca kepada pelbagai penyakit. Especially bila kita dekat sana. Okey, dan kita nak faham juga 3 fasa. 3 fasa. Saya nak explain secara satu persatu dekat sini. Sebelum haji nak buat apa, nak prepare apa, semasa haji apa yang berlaku dan selepas pulang dari haji apa yang kita nak prepare. Okey, so secara ringkas lah sebab saya tak mampu nak bagi detail. Step by step detail insya-Allah saya akan bagi bila anda dah join program, bila anda dah buat, bila anda dah masuk dalam grup WhatsApp, Telegram. Jadi tu lebih spesifik. So malam ni perbincangan secara general. Dan yang keempat apa dan kenapa program anti radang. Okay, sorry bukan 5 ada 4 perkara. So inilah sebenarnya yang kita nak tengok lah pada malam ni insya-Allah. Okay. So, ni 3 fasa penting yang saya sebut tadi ni. 3 fasa penting yang berkaitan dengan kesihatan dengan haji. Okey. Fasa pertama. Fasa pertama ni adalah sebelum kita berangkat. Jadi, sebelum kita pergi haji ni, kita kena cakna, kita kena aware perkara-perkara yang saya nak sebut dekat sini. So, fasa pertama ni dia adalah lebih kepada fasa kita bersedia dari segi metabolik dan fizikal. Iaitu lebih kurang 3 hingga 6 bulan sebelum berangkat. So, kita prepare awal. Kita prepare awal. Jadi, bagi peserta-peserta kami yang memang dah buat program anti radang, yang mungkin dah setahun, yang mungkin dah 2 tahun, very good. Saya tahu ada beberapa orang daripada peserta program anti radang dalam Afiq Awareness yang Berhad yang Alhamdulillah dapat jemputan haji. Jadi bagus sebab badan tu dah ready dah more than 6 months dah. Ada yang dah buat lebih setahun, ada yang dah buat lebih daripada 2 tahun. Bagus sebab badan tu dah insya-Allah dah ready, cuma kita top up mantapkan apa yang perlu kita top up dalam masa last minute ni. So penilaian risiko kesihatan tu kita tengok nanti bila anda dah check dengan doktor masing-masing lah. Saringan tekanan darah, HbA1c, lipid profile, BMI semua ni. Jadi yang ni yang doktor anda akan check ataupun tengok satu persatu. Ini penting sebab dia akan memberikan impact kepada aliran darah kita, kepada saraf kita, kepada movement pergerakan kita, kaki dan sebagainya. Sebab tu kita perlu tengok dari segi persediaan metabolik dan fizikal ni. Yang ni penting. Especially bagi anda yang ada masalah-masalah kencing manis, darah tinggi, yang memang dah ada background disease dekat Malaysia ni. Yang ni memang kena extra careful insya-Allah.
Okey. Dan sebelum berangkat juga tu, sebelum berangkat haji, okey, kita nak tengok juga, kita nak kurangkan radang dalam badan kita. So, kalau memang sebelum ni dah ada masalah darah tinggi, kencing manis yang payah nak kontrol, dalam masa sebelum pergi haji, mesti, saya cakap mesti ni, mesti ataupun wajib untuk pastikan supaya under control. So, kalau blood sugar yang sentiasa spike, tinggi, HbA1c 7, 8, 9 maybe, blood sugar, even blood sugar yang kita ambil dekat sini pun sentiasa tinggi. Jadi, kena pastikan. Sebelum pergi, kita buat sendiri catatan kita punya blood sugar kita dekat rumah tu, pastikan dalam keadaan yang terkawal. Okay? So ni penting sebab bila kita ada masalah tak stabil gula, kolesterol, masalah triglyceride dan sebagainya ni, ini adalah chronic low grade inflammation kita panggil ataupun radang yang low grade ni. Dan inilah sebenarnya yang boleh menyebabkan komplikasi especially jantung. Kebanyakan masalah jantung ni mesti dia ada kaitan dengan ketidakstabilan dari segi masalah gula dan darah tinggi dan yang lain-lain. Okey, peningkatan kapasiti fizikal. Okey, bila dah dapat panggilan haji, untuk anda yang dah dapat tarikh, yang dah dapat bila nak berangkat ataupun yang dah dapat jemputan yang selain daripada kita prepare benda-benda lain lah, pergi buat jumpa doktor, buat blood test, tanya soalan-soalan, belajar, hafal doa-doa kan. Biasakan dengan kita punya route daripada sini nak pergi ke mana, berapa hari bulan nak ke mana, biasakan dengan route. Yang kita kena buat juga adalah dari segi persediaan fizikal. So, mulakan dengan berjalan. Sebab dekat sana tak boleh lari daripada walk, jalan. Dia tak ada dekat sana, kita turun daripada hotel, terus sampai depan masjid. Sampai betul-betul depan masjid. Tak, selangkah dua je. Tak ada. Memang kena jalan. Memang kena menempuh perjalanan Lagilah kalau masa tengah musim crowded, askar-askar buat sekatan tu, polis-polis Saudi tu dia buat sekatan-sekatan hajar, tak boleh masuk sini. Dia divert ke sana, hajar. Kita lalu jauh. Jadi memang kena berjalan. So, mulai daripada sekarang, anda yang memang dah dapat jemputan tu, tolong tingkatkan kapasiti fizikal. Tak payah jalan jauh Mulakan, bagi yang belum biasa brisk walk, mulakan dengan 30 minit sehari je, setengah jam. Setiap-tiap hari jalan setengah jam Kalau dah okey, minggu pertama mungkin, minggu kedua tingkatkan sejam. Okey, sejam sehari, pusing, jalan Relax-relax je, rehat-rehat je So sebab ini penting untuk sediakan ataupun untuk prep kan kita punya otot kaki kita, salur darah, saraf dan sebagainya. Okey, dan fasa yang sebelum pergi berangkat juga ni adalah fasa di mana anda mesti completekan vaksinasi. Yang ni yang penting. Sebab vaksin ni dia adalah kemestian, kewajipan untuk melengkapkan syarat atau kriteria untuk dapat pelepasan. So, rujuk pada doktor-doktor panel klinik yang tabung haji dah pilih untuk ambil vaksinasi yang wajib dan juga vaksin-vaksin yang digalakkan. Ada beberapa vaksin yang digalakkan, jadi anda boleh ambil juga So, boleh tanya doktor masing-masing. Okey, vaksin-vaksin ni memang perlu sebab kadang dekat sana biasanya even simple batuk pun. Kadang-kadang batuk yang simple-simple kan. Biasanya dia jangkitan virus lah. Jadi bila kita ambil vaksin ni, insya-Allah dia akan ada protection. Kadang-kadang kalau batuk 2-3 hari dan kita pun bawa ubat-ubat kita sendiri mungkin ubat batuk ada, mungkin ada ubat sesama, antihistamin dan sebagainya, cuba dulu guna ubat yang kita bawa. Mungkin kalau tak settle juga dalam 3-4 hari, nampak lagi teruk, nampak lagi berat, nampak batuk lagi berkahak, nampak makin demam, makin letih, tak boleh bangun ataupun sesak nafas mungkin masa tu dah kena pergi rujuk pada hospital. Sebab kalau sikit-sikit mungkin 2-3 hari tu batuk biasa virus saja. Kita risau takut daripada virus dia ada secondary bacterial infection. Mungkin dah masuk bakteria
bakteria-bakteria yang bahaya, contohnya pneumococcal dan sebagainya. Jadi bakteria inilah biasanya yang menyebabkan keadaan jadi lebih serius. Jadi yang tu kena pergi check lah bila dekat sana nanti. Okey, untuk fasa kedua ni bila berada di tanah suci. Okey, tadi kan fasa pertama tadi tu. Ni masuk fasa kedua. Fasa pertama sebelum berangkat. Fasa kedua, bila masa di tanah suci tu biasanya prepare banyak benda lain. Yang lain saya tak sentuh lah sebab saya sentuh tentang kesihatan saja. Secara ringkas dekat sini. Fasa kedua, bila dekat tanah suci tu, fasa biasanya dia adalah pengurusan tekanan fiziologi badan kita. Fungsi badan kita. Dan juga persekitaran. Yang ni fasa kedua ni. Dengan overcrowdednya, dengan panasnya, dengan kita dan kalau nak minum air kita takut terkencing-kencing lah. Ada tu. Jadi benda ni penting untuk kita uruskan dengan sebaiknya. Especially air lah dia bukannya masa sampai sebenarnya. Dalam flight tu lagi. Dalam flight tu lagi, kalau kita dehydrated, tak cukup air masa dalam flight pun, dia boleh menyebabkan kita dah jadi ada problem bila kita landing tu. Sebab dalam kapal terbang ni, dia dalam flight, dalam cabin ni, biasa dia pressurized air, pressurized punya air kan, udara tu. Jadi dia agak kering. Jadi dalam flight ni, kalau boleh, minum air sekejap-sekejap, sejam sekali. Sebab perjalanan jauh. So, bila perjalanan jauh, bila jangka masa lama, mungkin juga kita yang jarang-jarang naik flight, kita tak biasa. Benda tu menimbulkan stres pada badan. Tekanan oksigen pun jadi kurang sikit. Dalam flight dia slightly kurang oksigen daripada kita dekat luar. Jadi, benda-benda inilah yang menyebabkan pressure pada badan kita masa dalam flight. So, minum air. Sebab dehydrated pun, bila kita kurang air pun, benda tu akan jadi stres juga pada badan. So dia boleh menyebabkan kortisol naik, jadi stres juga tu. So dalam flight tu setengah jam sekali, sejam sekali sip, maknanya minum sikit-sikit. Minum sikit-sikit kan kita memang akan dapat air kan dalam flight tu. So minum-minum supaya kita tak dehydrated. Dan bila dekat sana pun, bila dekat tanah suci pun minum air. Ada yang bawa ORS kan, bawa garam secubit, boleh letak dalam air kita untuk kita panggil hyperhydration. Boleh, tak ada masalah. Okey, so kena pantau tanda-tanda dehydrated ni sebab ni penting untuk pastikan badan kita sihat. Okey, so ni adalah kita panggil heat exhaustion. Sebelum kena heat stroke, biasanya orang dia akan ada tanda-tanda heat exhaustion. Sakit kepala, rasa nak muntah, letih, dahaga yang melampau, jadi anxiety, jantung berdenyut dengan laju, duk, sweating kan. So, kita kena, kalau boleh, kita buat dulu apa yang patut, bagi dia rest dulu, compress, bagi air, bagi cool shower ke. Takut dia kena heat stroke lah, sebab bila dah kena heat stroke ni memang emergency dah ni. Memang kena hantar terus ke hospital. Okay? So, semasa dekat tanah suci juga, pastikan untuk para jemaah haji, kontrol kawalan gula dan tekanan darah. Ada beberapa kes lah yang kita pernah dengar dekat sana dia ada masalah dengan komplikasi kencing manis. Diabetic control dia dekat Malaysia dah agak okey. Tapi bila dekat sana, bila stres, bila kadang tidur pun tak cukup, makan pun tak menentu, kurang fiber dan sebagainya, menyebabkan gula dia pun naik balik. So naik turun balik gula dia tu menyebabkan dia ada komplikasi. Mungkin dia kena luka sikit, blister dia pecah ke. Jadi jangkitan kuman dan sebagainya. Ataupun batuk dia jadi susah nak baik jangkitan kuman sebab gula tu naik dan sebagainya. So inilah sebenarnya yang memang kita kena kawal. So pastikan bila dekat sana, bila jemaah haji ni, pastikan bawa ubat-ubatan dia. Jangan tertinggal bagi yang makan ubat. Sebab tu saya kata tahniah bagi yang tak makan ubat Alhamdulillah tak ada ubat kencing manis, tak ada ubat darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Alhamdulillah. Tu dah senang dah, tak payah nak bawa bakul-bakul ubat ni. Tapi bagi anda yang memang terpaksa makan ubat darah tinggi, ubat kencing manis, ubat gout maybe, ubat-ubat macam-macam lah ubat-ubatan yang you all makan, pastikan bawa. Jangan putus stok. Kalau anak-anak yang jaga mak ayah tu kira sebiji-sebiji tu, kena kira. Ya, biar cukup.
selama duduk dekat sana 30 hari ke 40 hari ke kira. Supaya kita tak putus ubat. Sebab setengah-setengah ubat yang kita dekat Malaysia ni tak ada dekat sana. Ataupun dia punya nama dia punya jenis ubat tu lain, tak sama. Dan kadang-kadang harga dan sebagainya. Jadi bawa ubat. Dan bila kita nak pergi ke tempat contohnya ke Mina ke, nak bermalam di Mina, nak pergi ke Arafah ke kan, bawa dalam kontainer ataupun bekas yang kecil-kecil gini senang. Senang supaya kita tak terlupa, tak tertinggal. Ataupun mungkin ada ubat yang kita kena potong. So beli tempat pil yang kecil-kecilnya, dia ada pil cutter tu. Ni pil cutter. Jadi kita senang dah, tak payah nak bawa pisau kecil. Saya pernah tengok ada seorang jemaah masa saya pergi dia kena makan ubat darah tinggi tu. Yang dia kena ambil half saja. Saya tak ingat nama apa ubat dia. Jadi dia sentiasa bawa pisau kecil tu. Dia kata sebab dia nak potong-potong ubat. Sebab ada setengah yang dah potong, ada tak potong. Masya Allah. Saya bagi idea. Saya kata jemaah, kalau yang memang anda yang memang makan ubat, yang memang terpaksa potong dan sebagainya, siap-siap bawa bekas pil ni yang memang dia ada pil cutter tu. Jadi senang. Okey. Dan bagi anda yang memang ada darah tinggi kecil manis dan sebagainya, bawa kita punya glukometer set kita. Jangan nak harap nak pinjam dengan tabung haji ke, nak pinjam dengan kawan ke, jangan. Bawa yang kita sendiri, senang Bawa beli BP set yang kecil tu, yang dekat wrist yang dekat pergelangan tangan tu bawa. At least kita boleh check dan kita boleh tahu kita punya badan kita macam mana. Okey, pantau pencegahan jangkitan pun perlu juga Bawa mask. Bawa mask So masa saya pergi dulu pun saya sentiasa standby juga mask. Kalau memang tempat yang terlalu overcrowded sangat masa masuk raudah ke apa kadang-kadang kan. Atau masa tawaf ataupun kadang-kadang masa yang kita rasa macam sebelah-sebelah kita ni orang semua batuk-batuk kan. Kita pun pakailah nak protect, takkan kita nak suruh dia lari kan. So bawa mask untuk supaya kita standby untuk guna masa dekat sana. Okey, insya-Allah. Okey, fasa ketiga adalah fasa bila kita balik ke Malaysia lah. So, fasa ni simple sikit di mana kita akan tengok balik kita punya kesihatan. Sebab setengah orang balik, dia akan relapse. Gula dia akan jadi teruk. Masa dekat sana okey. Tapi bila balik, mungkin gula dia, darah dia, darah tinggi dia, berat badan dia, dia akan relapse. Kebanyakan orang dia turun berat badan. Sebab dekat sana kita banyak aktiviti kan. Tapi ada juga orang yang bila balik, berat badan dia meningkat. Sebab dia stres, badan dia stres, jadi berat badan dia naik. Boleh Jadi kita tengok balik. Sebaiknya kita check sekali lagi badan kita. Kalau kita memang ada batuk dan sebagainya, pergi jumpa doktor mungkin boleh check balik, buat chest x-ray dan sebagainya supaya kita tak ada komplikasi penyakit-penyakit yang berjangkit kuman dekat paru-paru dan sebagainya. Okey, jadi ini yang kena check baliklah bila balik ke Malaysia. So, saya ingatkan sekali lagi yang saya present dekat sini adalah cuma sekadar ringkas sebab masa terhad. Jadi, kalau anda yang memang berminat nak tahu dengan lebih detail, tolong kontak balik kawan-kawan anda, sahabat-sahabat yang bagi link tu, Zoom link, tolong tanya dengan lebih detail. So, insyaAllah. Ni saya dah sebut dekat sini ni. Malam ni bentuk umum je. Saya bagi satu persatu bentuk umum. Sebab detail, kelas detail, secara satu persatu, kita akan buat secara personal ataupun individualized consultation. Berdasarkan kepada status kesihatan masing-masing. So, biasanya kami doktor-doktor ataupun coach dalam program ni akan tengok blood result anda masing-masing. Jadi, diskusi yang lebih detail ataupun lebih personalized, kita akan tengok pada status kesihatan masing-masing. Bukannya dekat sini. Sini saya present Zoom ni secara general saja. Jadi, kontak baliklah dengan orang yang share Zoom link ni pada anda untuk dapat personal guidance. So, secara ringkasnya, cabaran kesihatan tu, dia dalam bentuk circle ni. Jalan kaki yang banyak setiap hari, cuaca panas, dehydrated, jutaan manusia, kurang tidur, stres, jangkitan, tenaga dan keletihan. Okey, ni adalah biasanya cabaran-cabaran. Banyak lagi tapi saya bagi yang common dekat sini. Dan antara aset yang penting masa kita dekat Tanah Suci nanti adalah kaki. So, jaga betul-betul kaki sebab kaki ni aset penting. So, kalau jadi something dekat kaki kita payah nanti nak berjalan, nak tawaf, nak sa'i, nak apa semua kan.
So banyak sangat salur darah, saraf dekat kaki kita. Saraf, salur darah banyak sangat dekat kaki kita. Dan kena ingat, kena jaga betul-betul kaki sebab salur darah yang ke kaki ni adalah salur darah yang paling jauh dekat jantung kita. Jadi bila jantung kita pump, darah yang sampai ke kaki itu adalah darah yang paling hujung sekali. Dan salur darah yang paling kecil sekali dekat hujung-hujung kaki kita. Jadi mungkin akan berlaku pengurangan oksigen sikit, mungkin akan berlaku pengurangan apa tu bahan-bahan makanan yang sampai. That's why kita kena betul-betul jaga kesihatan badan kita supaya aliran darah lancar. Okay, makanan yang kita makan. Daripada sekarang lagi ni, apa makanan-makanan yang akan buka salur darah supaya cantik? Apa gaya hidup kita setiap hari yang boleh buka salur darah supaya cantik? So, itu semua insya-Allah kita belajar dalam program anti radang. Okay? Dan kita jaga juga selain pada salur darah, selain pada saraf, kita jaga juga sendi. Sendi kaki ni penting. Ada orang yang masalah osteoarthritis, rheumatoid arthritis, sampai tak boleh jalan dekat sana. Ada tak boleh nak bengkok kaki tu memang dah ramai lah solat atas kursi apa semua kan. Tapi ni yang memang sampai tak boleh jalan. Pernah ada seorang jemaah masa saya pergi haji pun, kaki dia bengkak. Bengkak sangat kaki dia sebab terlalu banyak jalan dan sebagainya. Dia pun ada diabetik dan sebagainya. Jadi kaki dia bengkak, tak boleh berjalan. Kami pergi beli apa tu stokinet nak balut kaki dia tu sebab esoknya nak pergi ke Arafah. Jadi balut kaki dia apa semua angkat kaki dia dekat atas. Malam kita picit-picit kaki dia. Jadi benda ni sebenarnya adalah sesuatu yang kita kena jaga sejak lagi kita dekat Malaysia lagi. Okay, berat badan especially. Kalau boleh aim untuk turunkan berat badan kepada tahap yang ideal. Supaya dia tak jadi beban kepada sendi kita. Kalau overload berat badan kita, muatan tu lebih. Berat badan tu dalam kategori OBESE. Dia akan bagi pressure dekat lutut kita dan sendi-sendi dekat kaki kita ni. Jadi kena jaga Kita pergi insya-Allah dalam keadaan berat badan yang dah ideal insya-Allah. Okay. So, ni yang saya kata berjalan tadilah. Kalau boleh standby kita jalan sebab banyak sangat Yang ni anda dah belajar lah dalam kursus-kursus haji kan. Dah tengok berapa kilometer tengok jalan. So, setiap hari biasanya kalau orang yang jalan santai-santai saja, lebih kurang dalam masa 30 minit hingga sejam tu, dia boleh dah dapat dalam 3 hingga 4 kilometer. Jadilah. So, start dulu dengan simple Start dulu dengan simple dan insya-Allah lepas tu kita upgrade. Okay? So, saya sengaja letak ni supaya anda nampak berapa jumlah perjalanan kita nak buat haji ni. Masya Allah. So, nak dapat haji saja lebih kurang dalam 51.93 kilometer. Ni cik tengok Jarak Tawau, jarak ke Jamrah. Jamrah, 3 Jamrah tu. Lepas tu balik kan. Semua ni. Tengok lebih kurang anggaran lah. Saya tak kata semestinya. Sama ni anggaran lebih kurang dalam 50 kilometer. Ni kenangan saya bila dekat sana kami dalam tim kami tu saya sebelum bergerak ke Arafah tu kita buat simple exercise sikit. So kalau anda dalam group ataupun dalam tim haji anda boleh pakat-pakat lah. Boleh pakat-pakat mungkin ada doktor, ada fisioterapis ke dalam group So yang ni kita buat physical activity untuk gerakan kaki InsyaAllah. Saya memang okey, so saja kenangan lah. So, ni masa tahun 2022 lah. Tapi saya rasa lately ni ada satu berita yang saya tengok. Sekarang ni musim haji, dia dah jatuh ke musim yang tak berapa panas. Betul tak? Tapi kalau tengok pada weather forecast, tengok ramalan keadaan cuaca, memang